Hi guys, so welcome back to my channel. My name is Kelvin and my channel is about diecast or unboxing toys. Okay, so dalam video ini kalau kamu dah tengok tajuk untuk hari ini, saya akan buka Bluecase. Okay, lama dah saya tak buka Bluecase. Okay, so ini adalah Bluecase yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelima. Six, yang ke-6. Okay, yang ke-6. Okay, so sebelum saya teruskan video ini lagi, saya ingin ucapkan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan juga selamat malam di mana anda saat tengok video ini. Okay, so yes, so saya akan buka yang ini. So ini adalah yang kedua lah. Yang first saya dah buka lah, rasanya sebulan lebih yang lepas. Okay, boleh tengok video-video yang lepas lah. So ini adalah yang kedua daripada The Autobot Runs, okay, 03. Okay, so setiap kali dia keluar, saya akan beli 2 box sajalah, tak kisahlah. Lagipun saya pun tak timbang jugalah, saya tak tahu apa yang ada dalam ini. Okay, so untuk first box hari itu saya dapat side swipe. Okay, yang warna merah lah, side swipe tu kan. Yalah, side swipe. Okay, so kali ini target saya nak dapat Decepticon. So dalam ini ada 3 Decepticon lah. Okay, termasuk secret 4. Okay, rasanya ayalah. Kita ada Soundwave, kita ada Scovenger, kita ada Bone Crusher, dan juga dia punya secret adalah Soundwave secret. Okay, kita tengoklah apa yang kita dapat untuk box yang ini. Okay, so tanpa kita buang masa lagi, sebelum saya bawa kamera ni pergi depan, okay, so saya nak ambil gambar untuk thumbnail lah. Okay, yang ini nak letak apa? Nak letak gambar Soundwave lah, mana tak dapat secret kan. Yang ini. Okay, so cantik. Okay, so mana-mana yang baru dengan channel saya, so saya merayu sekali lagi, so yang belum subscribe tu please lah klik subscribe button bawah ini. Okay, masa video ini buat, saya dah dapat 484 subscriber. Okay, kita ada 16 lagi. So, ya kah? 16 lah. 16 subscriber lagi untuk dapatkan 500 subscriber. So, target saya tahun ini, hujung tahun ini ataupun sebelum tahun depan, saya nak dapatkan 500 subscriber. So, tolonglah support channel saya dengan klik subscribe button tepi itu. Okay, dah klik tu, bagilah like, share dan juga tekan loceng atas sini untuk notification. Okay, so bila saya upload video, kamulah orang pertama yang akan tengok notification daripada saya punya YouTube channel. Okay, so tanpa buang masa, jom kita pergi tengok apa yang kita dapat untuk di yang ketiga, box yang ke-6, The Autobot Run 03. Okay, jom. Okay, so inilah box yang ke-6. Saya dah buka 5. Ini adalah box yang kedua daripada The Autobot Run 03. Okay, so ya, saya dapat ni harga member sangat murah. Mungkin dah tak ada lagi lepas ni lah. Susah nak dapat lah harga ni dah. Okay, so first box hari tu kamu boleh tengok video-video yang lepas. Saya dapat yang ini. Okay, iaitu side sweeper. Okay, so saya dapat side sweeper lah. Okay lah. Tapi yang saya tak bestnya, dah 5 saya buka, ada 4 adalah yang warna merah. So saya harapkan kali ini saya tak nak dapat warna merah, ataupun saya tak harap saya dapat repeat. So kalau dapat repeat, mungkin video ni tak panjang. Itu sajalah. Okay, so yalah, repeat saya nak review apa kan. Ini adalah last untuk yang 03 lah. So ini adalah yang terakhir, box yang terakhir dengan 03 di Autobot Run. Okay, lepas ni kita akan pergi yang 04 pula. So 04 saya dah ada 2. So masa video ini dibuat, 08 dah keluar. Tapi 08 saya belum beli lagi lah. Kemudian lah, tunggu dulu sebab dia baru saya release. Okay, so tanpa buang masa, jom kita buka dan kita tengok apa yang kita dapat untuk ini. Okay, so harap-harap bukan repeat. Saya nak kalau boleh saya nak Decepticon lah, tak kisahlah
3 ini. Okay, sebab dah 5 saya dapat Autobot, kali ini saya nak dapat Decepticon pula. Okay, saya tak kisahlah kalau dapat Soundwave pun okay, Scovenger pun okay, Bone Crusher pun okay. Jom kita tengok apa yang kita dapat. Ya. So sambil saya buka tu, kamu tekarlah dekat komen bawah tu apa saya dapat. Tapi janganlah tekar lepas tengok video. Okay, tekarlah masa saya tengah potong box ni. Okay. Biasanya box ni masih saya simpan lah. Saya tak buang dia. Okay. Ayah susahnya. Sebab gam ni kadang-kadang lekat, dia punya melekat tu sangat lekat. Okay dah. Okay. So apa kita dapat? Pun tak tahu. Okay. Dalam tu memang ada yang inilah. Apa tu? Manual book. Okay. Ini saya letak dalam dulu. Cantik juga ni. Ni. Ultra Magnus. Ini apa? This one is Soundwave. Cantik juga ni. Lama tak buka, so tak ingat. Okay. Rasanya yang ini kot. Yang ini. Jom kita tengok apa kita dapat. Mana kad dia? Okay, kita cari kad dia dulu. Rasanya dapat Bone Crusher lah, warna hijau, ataupun Scovenger. Okay, akhirnya saya dapat Decepticon. Tapi lengan dia warna biru. Saya dapat yang ini. Scovenger. Okay. Ya, Scovenger. Tengoklah. Nah. Scovenger. Mana kad ni? Kat sini ke dekat pack yang satu lagi tu? Alamak. Sekejap, saya keluarkan. Okay. Dekat sini. Salah pack. Okay. Salah pack. Okay. Yang ini pun dah warna hijau. Dah kita tahulah. Dia tak ada kad lah. Yang kad putih tu. Tak ada. Ini pun tak ada. Dia tak bagi. Okay lah, kita tengok dari sini lah. Ini. So, kalau tengok daripada ini, yes. So, kita dapat. Yang ini, akhirnya dapat juga saya Decepticon. So, ini adalah Scovenger. Yes. Okay. So, tak repeat lah. Saya dapat ini dan kali ini saya dapat ini. Okay, kad tu saya tak jumpa lah. Ya, sepatutnya dia ada. Jap. Dia sepatutnya ada ini, kad ni. Mungkin Autobot saja ada kot. Decepticon tak ada. So, mana-mana yang tahu boleh komen dekat bawah lah. Saya pun tak pasti. Okay. Komen. Sila komen. Okay. So, yes, itu untuk box yang ini saya dapat Scovenger. Nice. So, saya punya makbul, saya punya kemahuan, saya punya target dah dapat. Yes, saya dapat Decepticon. Walaupun tak dapat Soundwave ataupun Bone Crusher, secret ni memang tak payah sebut lah. Agak susah sikit nak dapat lah. So, saya dapat the first one untuk Decepticon. Okay. Tunggu sekejap. Saya akan balik lagi lepas saya pasang habis. Masa tu saya review dia lah. Okay. So, stay tune selepas saya lengkap pasang dia. Okay. Stay tune. Kejap. Okay. So, ini yang dah siap. Boleh tengok. Wow. Ini mungkin tak macam ni lah. Tengok. Nice. Cantik. Saya suka. Cantik, menarik dan the bomb. Yes. So, for me, sangat cantik. Warna hijau dan warna biru. So, what do you think? For me, sangat-sangat cantik.
Yes. Wah. Okay. So, saya akan letak dekat dia punya case lah nanti. Kejap lah. So, dia akan macam ni lah. Okay. So, ini dia punya pay lah daripada box yang sama 03. Okay. So, saya letak dalam kotak ni lah. Kotak ni. Kejap. Ada tak saya letak? Ada. Saya harap ada lagi box tu lah. Oh, ada. Ini. Okay. Yes. Saya letak dalam ni nantilah. Lepas ni. Okay. Saya zoom dia dulu. Menawan sangat-sangat cantik. Ya. So, yes. I like it. Saya sukakan yang ini. Apa nama dia ni? Scovenger. Macam apa tu? Traktor. Okay. So, kalau dia ubah jadi kereta, dia traktor lah. Yang jengkaut tu. Okay. Jengkaut yang korek tanah tu. Okay, so itu saja untuk video kali ini, unboxing dan review Galaxy version Blue Keys Transformers daripada 03, iaitu The Autobot Run. Okay, so okay lah, puas hati setakat ni. So kita akan jumpa lagi dekat 04. So 04 saya ada 2 kotak lagi. Nantilah kita tengok apa yang kita dapat dekat 04. Okay. So, yes. Siapa-siapa yang tengok video ni sampai habis. So, kita ada teaser. Okay. Ini letak belakang sikit lah. Takut terkena nanti ya. Okay. Kita ada teaser untuk video yang akan datang. Okay. So, video yang akan datang ni adalah video compilation lah. Okay. Video yang saya gabung. Iaitu review Pokemon trading card. Okay. So, ini adalah part yang ketiga lah. Okay. Part yang ketiga. Part 1, part 2 saya dah buat. Saya buat 4 part. Okay. Ini part yang ketiga. Saya setiap 3 bulan saya akan buat compilation punya video lah. Video yang gabung. Okay. Setiap episod. Mana-mana yang dah tengok real YouTube saya dah tahulah. Okay. Daripada pack rasanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 pack kali ini. Okay, 13 pack dari bulan Julai. Julai kah? Julai, Ogos, September. Ya, Julai, Ogos, September. 3 bulan. Okay, betul lah. Okay, so ini dia. Yeah, so mana-mana nak tengok compilation dia nanti, bolehlah. Ini adalah teaser untuk video yang akan datang. Saya dah buka lah. Tengok ada manis-manis ke tak. Okay. So, kita sambung lagi dengan video yang ini. Okay. Yang ini, so far saya sukalah yang ini. So, ini adalah first Blue Keys Decepticon yang saya dapat. So, mantap. Okay. So, macam saya kata, sebelum saya akhiri video ini, macam saya kata dekat hadapan video tadi, mana-mana yang baru dengan channel saya, okay, boleh tekan butang subscribe tepi ini. Okay, saya nak grow up channel saya. Target saya hujung tahun ini saya nak dapatkan 500 subscriber. Okay, so itu adalah saya punya target. So harap-harap dapatlah. Saya perlukan 16 lagi. So please, mana-mana yang tengok video ni, subscribe lah. Okay, dah subscribe tu, jangan lupa bagi like, share video ni dan juga loceng dekat atas ini untuk notification. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Take care, stay safe and bye-bye. Mana ada bye-bye macam ni? Macam mana Transformer? Kalau Autobot, tak usah. Autobot roll out. Kalau Decepticon, macam tu saya lah. Okay, bye.